Mina? Oh, Mina. Mina? Mina ni pergi mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abi. Oi. Malam-malam ni. Ha. Cari siapa dia? Mina tu siapa dia Ustaz? Bakar apa? Bukan berkah. Betul? Ni apa Abi bilang ni malam-malam main sini buat apa? Cari Ustaz lah. Oh, Ustaz. malam pun cari. Ya, Dah ni, Mina ni bukan markah. Betul? Tak saya lah. Betul. Dah malam pun tak balik lagi. Tak nampak pun. Itulah tu yang duk cari, duk panggil tu. Ustaz, saya main malam-malam ni sebab dah dekat nak balik kampung ni. Dia nak balik dah. Saya ada soalan pasal musafir. Dia. Kalau Nak saya balik nak kampung tu, tanya lagi. Yalah, nak kepastian. Jangan keliru. Okey. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh sembang pasal musafir ni. Musafir ni. Jom. Tapi malam ni, nak ajak Abi kita masak menu untuk sahur. Biasa untuk berbuka. Ya. Tapi malam ni saya nak ajak menu Sahur. sahur. Jom. Okey, jom Ustaz, jom. Episod ke-13 Tazkirah Ramadan. Ya. Dan kita masih berada di House of Kambing Serdang. tapi kali ni kita malam. Nampak lain sikit kan? Di ujung-ujung ni mana tahu ni malam Lailatul Qadar ke? Kita dapat malam masak selebih 1000 bulan. Ya. Dah malam ni nak masak apa ni Ustaz? Malam ni kita ni lauk ni bagi saya lah paling sesuai untuk sahur. Sebab tu ni kita masak untuk sahur lah. Masak untuk sahur lah ni. Ya. Masak nak moreh pun boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau nak makan second round. Boleh Ustaz. Okey. Kita nak masak udang goreng kunyit. Jadi oleh kerana udang goreng kunyit, udang kena ada, kunyit kena ada, kan? Ni cabai kering yang kita dah rebus dan kita blend. Ini sos tomato. Ini bahan-bahan tumis dia ni. Ada daun kari, ada halia. Ni juga ada cabai. Cabai kami sebut, orang sini sebut cabai apa ni? Cili padi. Kami sebut cabai Melaka. Ni kita akan gunakan untuk menumis. Bawang ni kita akan potong. Minyak tu cukup. Okey, pertama sekali nak suruh Abi gaulkan udang ni. Boleh. Dengan kunyit. Okey. Dia. Banyak. Okey, gaulkan. Garam. Garam. Dia kena ada garam. Baru nak masak. Okey. Boleh? Macam ni boleh? Boleh lah, macam mana pun boleh. Janji objektif dah tercapai. Okey, dah tercapai. Kan? Nampak? Okey. Sambil-sambil duk gari tu, kita sambunglah tadi kekeliruan Abi tadi tu. Kenaan dengan musafir. Ya. Bila dah hujung-hujung ni, dah balik raya. Tak balik raya. Bila balik raya ni, dia termasuklah dalam musafir. Ya. Tu dah tanya, saya dengar. Musafir ni boleh tak puasa? Boleh. Jadi bila keadaan yang membolehkan kita tak puasa bila kita balik kampung ni? Okey. Saya nak sebut macam ni. Allah sebut jelas-jelas. Orang yang boleh berbuka puasa ni pertama adalah orang yang sakit. Dan yang kedua adalah orang yang bermusafir. Soalan Abi cerita pasal orang yang tanya pasal orang yang musafir. Jadi macam mana orang tu dikira musafir kan? Orang yang bermusafir ni dia sangat kompleks sikit lah pandangan ulama yang pelbagai. Sebab Nabi Muhammad SAW tak ada mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi spesifikkan berapa jarak. Tak ada? Tak ada. Jadi sebab tu dia jadi perbahasan dan perbezaan pandangan dalam kalangan ilmuwan lah. Kalau kita di Malaysia, mazhab Syafi'i, dia menetapkan paling kurang 2 marhalah. Okey. 2 marhalah ni berapa? Itulah. Sebab kat Malaysia punya signboard pun ada marhalah. Marhalah. Kilometer. Kalau pukul 2 batu pun orang tak faham 2 batu mana kan. Saya pun tak tahu. Okey, 2 marhalah adalah beberapa pihak cuba nak menetapkan 2 marhalah ni berapa kilometer sebenarnya kan. Kalau saya lah. 2 marhalah ni nak selamat lah.
Kan? Dia kita mana ada ukuran yang macam tu kan. Nak selamat dia atas pada 80 km. Atas Pada 80 km. Satu perkara lah. Ya. 80 km atas tu ialah perjalanan satu hala. Jangan kira pergi balik. Tahu saya nak tanya. Tahu lah muka macam ni memang muka nak mengelak ni. Kita cari point ya. Sebab dah pi tu 40. Balik 40. Balik 40, 80. 80 lah saya musafir. Tak. Tapi kira? saya cenderung pandangan. Ini saya punya pandangan lah. Punya kecenderungan lah. Oleh kerana tak ada ketetapan, saya cenderung pandangan yang kata perjalanan yang dikira sebagai musafir secara adat. Tapi kecenderungan saya tu pun susah kot nak tetap. Macam mana nak tahu kata itu musafir? Ya, katalah kita pergi beraya, banyak rumah ni. Ya, Musafir tak? itulah. Macam mana nak kata musafir kalau tak ada jarak yang tertentu kan? Kalau kata secara adat ataupun secara uruf kebiasaan kita punya di Malaysia tu, perjalanan satu titik ke satu titik tu, orang kata tu musafir. Kalau macam pergi kedai, orang tak kata musafir ke kedai. Kan? Kan? Tapi itu sukar jugalah ni, sebab tu baguslah kalau di Malaysia ni kita ambil pandangan yang ditetapkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Iaitu 80 km ke atas lah. Okey, boleh goreng dah kot. Kita itu anak no. Musafir ni udang tak berjalan-jalan ni. Udang ni tak musafir tak? Saya musafir kena dalam kuali ni. Buat no? Tolak semua masuk kan. Tak payah satu tu. Tak payah, cepat sikit. Satu ya. Hebat ni. Tunggu dia. Bagi tenggelam semua. Okey, Zat. Okey. Lepas ni kita masuk. Ya. Baru tenang nak balik kampung ni. Aku rasa boleh buka tak boleh buka. Saya suka sebut macam ni. Walaupun kita ni dikira musafir. Ya. Kan? Lebih 2 mahalah. Boleh tak kita puasa? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita larat lah. Tapi kalau lah ada yang nak buka, boleh tak? Boleh juga. Dia terpulang kepada keperluan, kapasiti diri masing-masing. Dia nak buka, kalau dia buka dia kena qada. Dia kata malas nak qada, puasa je lah, bukanlah susah teruk kan. Dia pula jadi co-pilot. Kan? Ataupun duduk belakang lah. Ataupun dia ada driver bas lah. Kan? Dia rasa tak teruk. Jadi dia puasa je lah. Macam tu lah. Tapi kalau dia nak buka boleh tak? Boleh lah sebab dia bermusafir. Macam tu. Clear no? Boleh buka. Tapi kalau boleh puasa, kena tengok juga udang tu. Tengok ada angin. Kali ke? Kena kali? Kali. Okey Habib. Kita tengok udang tu sikit lagi nak garing. Sambil-sambil tu saya nak potong siap-siap bawang. Ustaz, saya risau satu benda Ustaz. Ya. Esok pagi bangun esok pagi dah habis dah udang ni. Dah habis dah udang tu. Apa kita cuci je lah belakang tu. Ya. Tinggal minyak lah. Dan minyak tu pun kalau gaul dengan nasi, betul. Goreng telur sedap tau. Sebab minyak bekas goreng udang. Takut tu lah menu sahur. Sedap bau dia Ustaz. Okey. Kita dah angkat dah udang tu, kita guna minyak yang sama. Untuk kita masukkan bawang. Kita masukkan daun kari. Daun kari pula. Daun kari pula. Ni yang bagi lagi wangi ni. Kita iris sikit alia. Alamak. Cili padi ni ataupun cabai Melaka. Buat dia pedas-pedas sikit. Dia ada rasa pedas-pedas sikit. Tu, nampak?
Okey Habib, kita Ya. sambung pasal hak musafir tadi ni. Ya, saya tu soalan saya tak habis lagi. Apa dia? Bila sebut pasal musafir tadi, dia berapa lama? Maksudnya kalau saya sampai, saya boleh ke tak puasa lagi esok? Dia yang dibincangkan, Ya. kalaulah dikira musafir tu tempoh yang untuk dia boleh jamak dan qasar solat. Oh, solat. Tempoh yang boleh jamak dan qasar solat. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan, dia 3 hari, tak termasuk perjalanan pergi dan perjalanan balik. Yang tu tempoh dia boleh jamak dan qasar solat. Tapi kalau musafir ni masa dia berjalan je lah, perjalanan je. Dia pergi duduk situ 3 hari, 3 hari dia tak puasa. Itu dia macam merugikan diri dia lah. Dan saya pun tak tahulah dengan apa ilmu yang saya ada ni, saya tak pernah dengar lagi ulama bincang orang yang dalam musafir Dah sampai? dia duduk 3 hari tu dia tak puasa. Kan? Itu yang ni lah kan. Jadi rukhsah untuk tak puasa tu masa dalam perjalanan lah. Masa dalam perjalanan. Sebab tadi saya kata, kalau kata dalam perjalanan pun dia mampu puasa, baik dia puasa. Tambahlah dia duduk di rumah. Di rumah. Pelik orang kampung kata, anak hang tak puasa ke? Dia balik kampung kan. Dia kata saya musafir. Dia musafir. Ni golongan keliru. Kata ni ngelak. Ngelak kuat. Ya, itulah. Tu untuk solat. Tu untuk solat. Solat je 3 hari. Solat memang ada perbincangan, iaitu 3 hari tak termasuk perjalanan pi dan perjalanan balik. So kalau campak tu boleh 5 hari je lah. Betul. Solat lah. Okey, nampaknya kita dah boleh tambah cili, cabai kering yang dah direbus dan di blender. Lepas tu sos tomato. Okey Habib, ni sambil kita duk tunggu ni, kita letak daun bawang las. Tu dia buah las. Buah las. Garam ni sikitnya. Dah adi dekat sos tomato tu pun dah ada dah garam. Dekat udang ni pun dah ada garam. Nice. Okey Habib, last step. Kita dah tengok jadi macam tu. Apa kita nak buat? Masukkan udang semua dalam tu. Kita gaul sekali. Boleh tuang tak? Tuang ke? Jangan masuk ke tisu-tisu kali dah. Tisu saya pegang. Akui. Ya. Ini dia. Ya. Oi. Ustaz, satu lagi soalan. Ada lagi soalan. Okey lah. Kalau tak angkat lagi boleh tanya. Tak angkat lagi. Dah angkat lagi tak boleh dah. Jom. Okey, dah Ustaz sebut tadi apa? Yalah, kita dah bincang pasal musafir. Tapi kan saya duk fikir, musafir sekarang ni bukan macam dulu. Bukan naik unta macam naik unta belakang. Tu lah kan. Kita naik kereta, ada aircon. Kalau naik bas pun aircon pun ada RNR. So, kita pun tahu berapa lama. Bukannya dulu, tak tahu berapa hari dia sampai. Kita tahu 4 jam sampai. Ada boleh semua. Dengan ribuh pasiang lagi apa semua kan. Jadi bolehkah kita pakai keringanan rukhsah musafir tu dalam hari ni? Tepat dan baik sangat soalan ni. Kena. Okey, tapi nak jawab soalan tu, kita tuang dulu. Kita tuang dulu. Ni boleh. Ni takut susah nak cedok. Cedok kuah sekali sana. Cedok. Ni nasi panas-panas. Kan? Sikit lagi Ustaz. Okey. Boleh tutup api dah. Habib. Soalan tadi tu, saya kata bagus bukan sebab apa. Banyak orang tak faham. Kita boleh dapat keringanan untuk tak puasa bukan sebab susah ke, sebab teruk ke, sebab penat ke, sebab letih. Bukan sebab tu. Sebab musafir. Sebab musafir. Berlaku saja musafir boleh lah.
berbuka. Tak kira lah dia penat ke tak penat. Sebab tu dia diberi pilihan. Kalau dia tak rasa tak apalah, nanti nak kena ganti, dia tak buka pun tak apa. Tapi kalau dia nak buka boleh tak? Boleh sebab berlakunya permusafiran. Walaupun dia tak letih, tak teruk, tak penat. Faham tak tu? Baru saya faham. Okey, dah tak keliru dah. Dah tak keliru dah. Kita punya masakan pun dah siap. Masakan kita iaitu udang goreng kunyit. Okey, Ustaz. Nak sok pagi esok ke nak sok malam ni? Biasa malam ni. Kalau saya nak malam ni. Jom. Jom kita. Jom kita pergi meja makan. Bau dia. Pandai tak kalau orang tanya? Dah. Ibunya. Pandai dah. Tak celah ni. Dah mengaji memahami kot. Itulah. Mai ujung-ujung ni tak faham lagi. Memang nak kena apa? Kena siku lah. Memang nak kena siku lah. Hari ni kita makan udang goreng kunyit. Ya. Dan tadi Ustaz, kita dah sembang banyak pasal musafir. Berapa dua mahalah, berapa lama boleh ruksah tadi kiri kanan. Dan boleh ke tak kan? Dah siap Ustaz dalam musafir ni berpuasa? Okey. Kita biasalah orang Malaysia ni ramai yang perantau, balik kampung kan, travel sana travel sini. Jadi bagi kita yang memang sentiasa akan terlibat dalam travelling ataupun permusafiran, kita kena sepatutnya master lah. Kita kena master ni nak kata apa? Kita kena tahulah, kuasai lah ilmu ni. Takkanlah sampai setiap kali pun kita duk tak faham lagi kan. Allah. Dia saya. Itulah. Tak. Bukan kata kat Abi. Mana nak. Jadi sentiasalah kita ambil berat tentang agama kita ni. Sebab Ramadan ni sepatutnya menjadi titik tolak untuk kita memperbaiki amal kita. InsyaAllah. Jadi lepas ni kita kena master bab-bab musafir ni. Dan kepada yang tengah mencari tempat nak berbuka puasa, House of Kambing Sedang. inilah tempatnya. Macam-macam ada. Nasi goreng ada, ayam kunyit ada, kambing bakar, semua ada. Tempahlah Meja anda sekarang.